وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، فتمم بالخير يا فتاه يا فتاه يا عليم يا عليم، وبك نستعين. اللهم اجعلني من الذين ينزلون الكتاب نزرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إني استودعتك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya bolehkan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatankuasa Surau Kampung Bukan, yang saya hormati para asatizah, para guru, tuan-tuan guru, barisan kepimpinan masyarakat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dalam suasana agama, meletakkan kita dalam suasana ketaatan kita kepada Allah, meletakkan kita dalam suasana berada di dalam majlis ilmu. Yakinlah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan, setiap ketaatan, setiap ibadah kita yang kita laksanakan kepada Allah, walaupun sekecil-kecil kebaikan, walaupun sekecil-kecil kebaikan yang kita laksanakan kepada Allah, ibadah kita yang kita laksanakan kepada Allah, semuanya adalah dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Tanpa taufik dan hidayah daripada Allah, kita nak ucapkan satu subhanallah pun kita tak mampu. Kita nak sedekahkan RM1 ke dalam tabung masjid, nak infakkan RM1 di jalan Allah, nak baca Al-Quran walaupun satu huruf, tanpa taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tak akan mampu untuk melaksanakan walaupun sekecil-kecil kebaikan. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala sentiasa meletakkan kita dalam suasana ketaatan kita kepada Allah, meletakkan kita dalam suasana ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai Allah Ta'ala jauhkan kita daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung pengajian kita pada malam ini dalam kitab Bidayatul Hidayah. Setelah sekian lama kita tangguh dalam sebulan lebih saya tak ada cuti semester. Lepas ni pun cuti semester juga. Bulan 2 kita sibuk dengan Ramadan. Sebulan kita bercuti. Ke buat waktu lain sibuk pula tak apalah, kita cuti lah. Tak ada lagi mana-mana masjid surau. Tapi Majlis Syakirin kami buat tazkirah zuhur setiap hari. Tazkirah zuhur lah. Tapi selain daripada itu tak ada lah. Kat Maran ni masjid yang buat tazkirah. Jadi
Kita sambung pengajian kita pada malam ini. Setelah sekian lama kita stop sekejap. Saya pergi ke Kedah di Gua Cempedak, kawasan Bedang. Luar bersurau masjid nampak sawah. Baik. Jadi kita sambung pengajian kita pada malam ini. Muka surat 13. Kalau kitab saya 13. Kalau cetakan tuan-tuan, Muka surat 2. bukan 5. Muka surat 1. Muka surat 2. Siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat, walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka orang itu dihitung berkongsi. Yang saya punya setakat itulah. Tapi kalau nak mula balik mukadimah pun tak ada masalah kot. Yang betul lah, yang dia punya telah berkata Al-Imam Al-Alim Al-Allamah tu. Telah berkata segala puji bagi Allah. Situlah. Muka surat 1. Muka surat 1. Kalau kitab cetakan saya, muka surat 13. Cetakan Maktabah Al-Khazanah Al-Banjariyah, surat 13. Baik, kita masih lagi dalam Muqaddimatul Kitab, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah. Segala puji bagi Allah sebenar-benarnya pujian. Selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, pengguru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya. Jadi kalau dalam matan dia, qala Syekhul Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara tarihahu. Alhamdulillahi haqqa qadrihi, alhamdulillahi haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi man ba'dah. Sebentar Ustaz, jadi pada kami ni tak ada yang Ustaz baca tu mana duduknya? dengan nama Allah yang sangat pemurah, yang mula-mula sekali. Selawat dan salam. Kisah riwayat Imam Ghazali dekat muka surat belakang. Muka surat 175 ada. Riwayat hidup Imam Al-Ghazali. Oh, sebelum ni kita Yang Ustaz baca saya dapat tangkap kat situ daripada hari tu lagi. Ada tu. Surat 175 belakang. Pergi ke muka surat kita lah. Pergi kau apa dia jauh. jauh. Ada tu Dia tak nak belakang. Oh, yang saya Yang Ustaz baca tu kami punya kat buku kat belakang. ya ke? Oh, kira sebelum ni saya baca ni tuan-tuan tengok kat belakang lah. Tak, saya tengok kat depan lah. Ya. Oh, puan dapat daripada belakang. Sebab saya ambil riwayat tu daripada kitab lain. Tapi riwayat tu saya dah ceritakan secara ringkas lah. Tapi kalau kita nak baca balik pun boleh lah. Tapi tak silap saya sebelum ni kita dah masuk dah mukadimah. Dah masuk dah mukadimah. Dah masuk dah. Tak apa, nanti kalau ada masa nanti kita akan baca riwayat tu. Ya.
Tak silap saya kita mula pada selawat dan salam dah. Dan sebelum ni saya bahaskan berkenaan dengan Alhamdulillah, segala puji-pujian. Nah, betul. Saya ceritakan tentang berkenaan dengan perkataan Alhamdulillah, Alhamdulillah, ataupun perkataan segala puji bagi Allah. Ada? Ada. Kita baru mukadimah dia. Cuba baca, Tuan. Mukadimah dia. Ada bismillah kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, dengan nama Allah yang sangat murah lagi sangat mengerti. Okey, betul. Selawat dan salam kepada Rasulullah. Oh, dia terus kat situ. Ya. Baik, tak apa. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya ulang sedikit banyaklah yang kita bincangkan pada kuliah yang sebelum ni, iaitu pada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kenapa dimulakan dengan perkataan Bismillah? Yang kita faham Bismillah ni tuan-tuan, puan-puan dan puan Allah, dalam Al-Quran je. Setiap surah mesti dimulakan dengan Bismillah. Selain daripada surah, ada satu surah dalam Al-Quran yang tak ditulis dengan Bismillah. Siapa tahu surah apa? At-Taubah. Dalam surah At-Taubah tidak ditulis perkataan Bismillah. Dan dalam surah An-Nam, perkataan Bismillah ni ada dua. Dalam surah An-Nam, satu di permulaan surah An-Nam, dan satu lagi di dalam ayat dalam surah An-Nam, iaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kalau kita melihat daripada sudut pandang ilmu fiqh ni tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, kalau Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah, dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wajib baca. Wajib baca. Sebab kalimah Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah, dia adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Ianya adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Bila sebahagian daripada surah Al-Fatihah, maka Bismillah ini dia adalah ayat dalam Al-Quran. Ulama ada beza pendapat antara Bismillah ni adakah ia termasuk dalam ayat Al-Quran ataupun selain daripada ayat Al-Quran. Kan kalau kita tahu ayat, keseluruhan ayat dalam Al-Quran ni adalah 6,666 ayat. Termasuklah ayat mutasyabihat, termasuklah ayat-ayat yang berulang dan sebagainya. Termasuk semua tu 6,666 ayat. Kalau kita tolak ayat-ayat yang berulang, ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang sama dan sebagainya, contoh dalam surah Ar-Rahman ada fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ada ulang-ulang ayat. Kalau kita tolak ayat-ayat yang berulang, ayat-ayat yang mutasyabihat, maka ianya akan jadi 6,235 ayat. Itu perbahasan ulama. Jadi untuk Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan, puan-puan dan Allah, adakah 6,666 ayat ni ianya termasuk dalam Bismillah? Adakah Bismillah ini termasuk dalam ayat Al-Quran? Ataupun Bismillahirrahmanirrahim adalah pemisah antara satu surah dengan satu surah yang lain? Ulama dia dia berbahas. Jadi mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam mazhab kita, kita kata selain daripada Bismillah yang ada dalam surah Al-Fatihah itu, ianya bukan ayat daripada Al-Quran, kecuali dalam Bismillah pada permulaan surah Al-Fatihah. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran kita,
Al-Quran Rasam Osmani, Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam ayat surah Al-Fatihah. Baik. Selain daripada surah Al-Fatihah, maka ianya bukan ayat daripada Al-Quran. Apa faedah? Apa hikmah? Bukan hikmah, Apa kesimpulan yang kita boleh buat? Apa istinbat? Ulama mengatakan kenapa bismillah ini tidak termasuk dalam ayat Al-Quran selain pada surah Al-Fatihah. Apa istinbat yang kita boleh buat, tuan-tuan, puan-puan kata Allah? Istinbatnya adalah bila bismillah, ayat Al-Quran ni, tuan-tuan, bila kita nama je ayat Al-Quran, kalau kita tulis, kalau kita sentuh, maka ianya kena ada wudu. Setiap ayat yang kita tulis, setiap ayat yang kita pegang, tulisan kertas yang adanya ayat Al-Quran, wajib kita kena ambil wudu, kita kena, barulah kita boleh sentuh kertas ataupun tulisan yang adanya ayat Al-Quran. Sebab dalam kitab fiqh, perkara-perkara yang membatalkan antara perkara-perkara yang haram dilakukan daripada orang yang dalam keadaan hadas. Ini saya sentuh sikit dalam Safinatun Najah. Perkara-perkara yang haram dilakukan daripada orang yang dalam keadaan hadas, antaranya menyentuh mushaf dan juga menanggung mushaf, menyentuh Al-Quran dan juga menanggung Al-Quran. Apa yang dikatakan dengan menyentuh? Maksudnya dia tak boleh sentuh Al-Quran, tak boleh sentuh helaian Al-Quran, tak boleh sentuh kalimah-kalimah yang adanya ayat Al-Quran dan sebagainya. Wa hamluhu, dan juga menanggung Al-Quran. Wa masul mushaf wa hamluhu, dan juga menanggung Al-Quran. Menanggung pun tak boleh. Contoh kita bawa beg, dalam beg kita ada Al-Quran, kita tak pegang Al-Quran tapi kita pegang beg, tak boleh. Haram. Haram menanggung Al-Quran bagi orang yang dalam keadaan berhadas. Jadi wajib dia kena ambil wudu. Dia pegang, dia bawa beg. Sehingga kan ulama beritahu, nak sentuh pembalut Al-Quran pun tak dibenarkan. Pembalut kita sebut apa? Sarung. Pembalut. Sarung dia punya tu. Al-Quran kan dia ada sarung dia tu kan. Itu pun tak dibenarkan. Menyentuh dan juga menanggung Al-Quran bagi orang yang dalam keadaan berhadas, sebab nak muliakan Al-Quran. Jadi bismillah ni, adakah dia ianya, contohlah kita nampak ada tulis perkataan bismillah dekat papan putih. Kalau dalam mazhab kita ni, tuan-tuan, puan-puan mata Allah, kalau kita tulis, katalah kita tulis Al-Fatihah dekat papan putih, kita tulis surah Al-Fatihah dekat papan putih, maka kita tak boleh sentuh papan putih tersebut. Sebab apa? Dan dekat papan putih tersebut adanya ayat Al-Quran. Jadi bila ada ayat Al-Quran, kita tak boleh sentuh papan putih tersebut. Jadi kalau contoh, kalau ada dia tulis perkataan bismillah sahaja, yang tadi saya sebut tadi surah Al-Fatihah ataupun surah-surah yang lain. Contoh kat sini ada tulis perkataan bismillah dekat papan putih. Adakah kita boleh pegang papan tersebut ataupun tidak? Sebab tu ulama bahaskan, kalau kita kata bismillah itu bukan ayat dalam Al-Quran, maka boleh pegang, tak ada masalah. Tapi kalau kata bismillah itu adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah, maka kita tak boleh pegang. Tapi secara umumnya, tuan-tuan, puan-puan mata Allah,
Biasa kalau orang tulis Bismillahirrahmanirrahim, kita tak katalah itu ayat daripada Al-Quran. Ada? Kalau kita nampak perkataan Bismillahirrahmanirrahim kat kertas ke, kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, secara umumnya kita akan anggap ayat ianya ayat Quran ke ataupun sebaliknya? Secara umumnya, kalau kita nampak perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu, secara umumnya kita akan anggap ianya perkataan ayat Al-Quran ke ataupun tidak? Jadi ulama sepakat bahasanya kalau secara mutlak adanya perkataan Bismillahirrahmanirrahim, maka ianya bukan satu ayat daripada Al-Quran. Jadi kalau ada perkataan Bismillah, boleh kita boleh pegang. Tapi kalau ada ayat-ayat yang lain, surah Al-Fatihah ke kita tulis ayat kursi ke dan sebagainya, maka tidak dibenarkan untuk kita menyentuh kertas, kita tulis atas kertas, kita pegang kertas pun tak boleh. Ini saya sentuh sikit lah berkenaan dengan dalam Safinatul Najah. Semua tu dalam kitab fiqh. Baik. Kemudian ulama bahaskan pula, kalau ayat Al-Quran yang kita tulis tu, kalau ayat Quran itu untuk dibelajar, maka kita tak boleh sentuh. Untuk kita belajar macam tuan-tuan belajar, ada ustaz tajwid ajar taranum ke, ajar ayat Quranan, maka papan ni tak boleh ditulis, tak boleh disentuh. Tapi kalau ayat-ayat Quran itu ianya untuk perhiasan, macam kita gantung kat rumah kita ada ayat kursi, tak? Kita gantung kat sini ayat kursi, kita tulis kat sini apa, ayat 1000 dinar, 3 kul, kita gantung dan sebagainya. Kebanyakan ulama menyatakan bahawasanya dibolehkan untuk kita sentuh. Macam kat belakang tu ada 4 kul, 4 kul kat belakang tu boleh, tak ada masalah. Dia beza antara ayat Al-Quran yang ditulis untuk belajar dan ayat Al-Quran yang ditulis untuk perhiasan. Ustaz, jadi kalau nak tanya, kalau kata buku Iqra tu, buku Iqra yang kita belajar kanak-kanak belajar tu, tapi kalau buku 6 tu, buku Iqra 6 tu dah banyak dah yang Al-Quran. Macam mana tu Ustaz? Walaupun dia pendek-pendek punya ayat, Itu pun termasuk dalam Al-Quran. Al-Quran. Bila kita nampak dia satu sebahagian daripada ayat Al-Quran, tapi saya rasa Iqra 6 tu dah banyak satu ayat dah. Itu pun dah termasuk dalam ayat Al-Quran. Dia okey, untuk ayat Quran ni tuan-tuan, bapa macam Allah, untuk kita membolehkan kita pegang Al-Quran tanpa dalam keadaan berwuduk adalah Al-Quran itu adalah Al-Quran terjemah, baru boleh kita pegang. Dibolehkan. Kita tak adalah disebut disunatkan, maksudnya boleh. Kalau dipegang tak haram. Ataupun kita kata ayat-ayat yang selain daripada Al-Quran itu lebih banyak daripada ayat Al-Quran, maka dibenarkan untuk kita pegang, dibolehkan. Contohnya Quran terjemah, contohnya Quran tafsir, contohnya Quran yang ada tulis-tulisan yang makna-makna yang terjemahan itu lebih banyak daripada ayat Al-Quran, maka boleh, diharuskan untuk kita memegang Al-Quran dan juga menanggung Al-Quran dalam keadaan berhadas. Selain daripada itu, sebab tu kadang-kadang kalau Yasin kan, kalau kita pegang Yasin, kita baca Yasin tu bawah tu ada terjemah, jadi boleh, tak ada masalah. Tapi kalau Yasin tu tak ada terjemah, maka kita kena pegang dalam keadaan berwudu. Itu sedikit sebanyaklah berkenaan dengan ilmu fiqh, berkenaan dengan Bismillah, menanggung Al-Quran, Tanya sikit. menyentuh Al-Quran. Ya? Macam soal jawab orang ni. Tak apa. Kalau ayat tu ditulis dalam Bismillah dalam tulisan Rumi semua tu, jadi kita macam papan ni tak boleh tu juga lah kalau tulis Bismillah kemudian Fatihah bahasa Rumi semua. Kalau bahasa Rumi tak ada masalah, boleh. Dia
dalam Quran, dalam kitab fiqh ni disebut yang diharamkan itu adalah menyentuh dan menangguh. Dia tak sebut membaca. Membaca, kalau kita baca Quran boleh dalam keadaan berhadas, tapi untuk orang yang haid tak boleh. Orang yang dalam keadaan berjanabah, orang yang dalam keadaan berhadas besar tak dibenarkan, bahkan diharamkan haid. Melainkan untuk orang yang dalam keadaan haid ni membaca Al-Quran dibolehkan dengan niat zikir sahaja. Dia niat zikir saja. Kalau dia baca Quran dengan niat dia baca Quran, maka itu pun haram dan berdosa. Apa contoh niat zikir? Contohnya, biasanya sebelum tidur dia baca ayat kursi setiap hari. Kemudian bila dalam keadaan haid, dia pun baca ayat kursi. Tapi dia baca ayat kursi itu boleh, tapi dia boleh baca ayat kursi dengan syarat ianya mesti niat zikir. Ataupun dia jadi ustazah kafar. Ustazah kafar. Nah, dia ajar anak murid dia Quran dan sebagainya. Dia dalam keadaan haid. Nah, maka dia boleh ajar anak murid dia berkadaran dengan ayat yang dia ajar tersebut. Kan? Contoh dia nak ajar anak murid dia surah Al-Fatihah. Jadi dia boleh baca, tapi dengan kadar, dengan niat bismillah. Niat itu dengan niat zikir, bukan niat dia baca Al-Quran. Kalau dia niat baca Al-Quran, maka hukum dia adalah haram dan berdosa. Setiap dia secara mutlaknya tuan-tuan, puan-puan macam Allah, untuk orang yang wanita dalam keadaan haid dalam mazhab Syafi'i, ulama tak ada rukhsah ataupun tak ada keringanan bagi wanita yang dalam keadaan haid membaca Al-Quran. Tak ada keringanan, tak dibenarkan secara mutlak ni tuan-tuan. Tapi ada situasi yang dibenarkan, tapi ianya bukan dengan niat membaca Al-Quran, dan bahkan ianya adalah niat zikir. Setiap apa yang dibaca tu mestilah niat zikir, bukan niat membaca Al-Quran. Itu bezakan baca Quran. Tapi kalau soalan tadi tu, kalau dengan tulisan Rumi, Rumi itu dia alih tukar daripada Arab ke Urumi itu tak ada masalah. Walaupun sebutan dia Arab, sebutan baca Al-Quran. Sebab yang diharamkan untuk orang yang dalam keadaan hadas ni, mestilah ayat yang ditulis dengan ayat bahasa Arab. Ayat bahasa Arab. Pentinglah tuan-tuan. Itu kalau kita pandang sudut daripada ilmu fiqh berkenaan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian kalau kita pandang daripada sudut yang lain, kenapa pengarang kitab ni mulakan dengan perkataan bismillah? Kerana pengarang kitab ni nak ambil berkat dengan perkataan bismillahirrahmanirrahim. Berdalilkan dalam satu hadis Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', ataupun dalam riwayat kata fahuwa ajzam, ataupun dalam riwayat yang lain mengatakan fahuwa abtar. Aqta', abtar ataupun ajzam. Setiap perkara yang penting, kullu dhi amrin, setiap perkara yang penting yang tidak dimulakan dengan perkataan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan menjadi kurang berkat. Kalau dalam terjemah itu dia kata tarkul barakah. Apakah fahuwa aqta'? Maka ianya adalah kurang berkat. Sebab tu lama-lama nak ambil keberkatan tu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara bila kita mulakan dengan bismillah, maka Allah Ta'ala akan datangkan keberkatan. Maka ianya adalah sunnah Nabi SAW. Setiap perkara bila kita mulakan bismillah, maka perkara itu akan jadi baik, dan Allah Ta'ala akan datangkan pahala. Urusan kita akan jadi mudah. Saya pun tak sedar saya dah cerita dah. Ada seorang wanita yang isteri dia, sepasang suami isteri, yang isteri dia selalu sebut dah bismillah, bismillah, bismillah. Sehingga kan suami dia tu jadi rimas. Rimas. Asyik-asyik isteri dia
ucap bismillah, sebut bismillah. Nak masak pun bismillah, masuk rumah pun bismillah. Nak sapu rumah pun bismillah. Semua perbuatan dia bismillah. Satu hari suami dia test, uji isteri dia. Dia ambil karung karung emas daripada almari isteri dia, dia pergi campak dekat dalam perigi. Tak silap saya lah, dia campak ke dia sorokkan, lebih kurang lah. Jadi bila suami dia suruh isteri dia ambil karung emas dalam almari tu, jadi dia tengok isteri dia ambil tu ada, dia bagi balik. Dia bagi karung emas yang ada dalam almari tu, dia bagi kepada suami dia. Jadi suami dia tu terkejut. Sedangkan karung dia yang sama tadi tu dia dah simpan, dia dah buang, bukan dia sorokkan dekat dalam perigi. Jadi dengan perkataan bismillah tadi, Allah Ta'ala akan mudah, Allah Ta'ala akan bantu dia tuan-tuan. Jadi setiap perkara yang dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, setiap perkara yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut Allah Ta'ala akan angkat keberkatan, kurang keberkatan dan sebagainya. Sebab tu kita kena lazimkan dalam kehidupan kita, lazimkan dalam setiap tingkah laku kita, setiap amalan kita, amalan-amalan kebaikan kita, kita selitkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan buat jahat pun ucap bismillah. Buat kebaikan ucap bismillah. Nak masuk tandas, nak keluar tandas, sebelum masuk tandas nak baca makan, tempat makan, nak nyapu rumah, nak pakai pakaian, nak tengok cermin, semua bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sekurang-kurang bismillahirrahmanirrahim adalah bismillah. Itu sekurang-kurang bismillah. Sesempurna basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia ucap bismillah pun dah cukup memadai. Bismillah. Baik. Itu berkenaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tuan-tuan, salawat dan salam. Dia terus selawat dan salam, selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, iaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabatnya dan juga pengikut-pengikutnya. Betul situ selawat dan salam. Jadi tuan-tuan, puan-puan baca apa? Selawat dan salam. Setiap doa kita ni tuan-tuan, setiap antara syarat untuk Allah Ta'ala nak makbulkan doa kita, mesti ada selawat ke atas Nabi. Itu syarat dalam doa. Sebab tu keberkatan satu-satu perkataan itu adalah dengan selawat ke atas Nabi SAW, junjungan besar kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat ni perintah Allah. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berselawat. Sebab apa? Sebab Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi SAW. Apa maksud Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi SAW? Bukan yang kita faham Allah dan malaikat berselawat ini sama dengan manusia berselawat. Tak sama tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok terjemah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kalau kita tengok terjemahan dalam pimpinan Ar-Rahman, dia tak terjemah selawat. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat, tak, dia tak terjemah macam tu. Terjemah yang tu, tak silap saya, terjemah Al-Quran Indonesia dia tulis berselawat. Tapi kalau terjemah pimpinan Ar-Rahman, dia tak tulis. Dia terjemah dia apa? Terjemah dia
penerangan daripada yusalluna ala nabi itu makna lafaz daripada berselawat Allah Ta'ala dan malaikat berselawat itu ditukarkan makna itu adalah sesungguhnya Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi SAW. Itu terjemah yang sesuai. Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi dan malaikat memohon keampunan kepada Nabi. Itu terjemah yang sesuai, terjemah dalam pembinaan rahmat. Atau kalau kita jumpa je perkataan Allah berselawat tu bukan. Sebenarnya bukan Allah Ta'ala berselawat yang kita faham, yang kita berselawat kepada Nabi, tapi sebaliknya Allah Ta'ala mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat memohon keampunan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjemah yang sesuai, makna lafaz yang sesuai, tuan-tuan. Kita yang diperintahkan selawat adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam hadis yang Nabi SAW bersabda, bahawa siapa yang selawat kepadaku, maka Allah Ta'ala akan berselawat kepada kita 10 kali. Sebenarnya bukan Allah Ta'ala berselawat kepada kita, Allah mencurah rahmat kepada kita. Itu maksud dia. Kita siapa nak suruh Allah Ta'ala berselawat kepada kita? Benar? Kita berselawat kepada Nabi sekali, Allah Ta'ala berselawat kepada kita 10 kali. Tak, sebenarnya Allah mencurahkan rahmat kepada kita sebanyak 10 kali, tuan-tuan. Itu maksud selawat. Ini dari segi lafaz, makna lafaz selawat ni, tuan-tuan. Jadi selawat ni, tuan-tuan, puan-puan macam Allah adalah perintah Allah. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berilah kesejahteraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam. Ini doa. Selawat dan salam ni adalah lafaz jumlah karangan doa. Selawat dan salam kepada sebaik-baik makhluknya. Siapa makhluknya? Ashraful makhlukat. Siapa ashraful makhlukat? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat ahli keluarga, bukan setakat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita berselawat juga kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan juga pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa disebut setiap satu? Mula-mula sebut Nabi, kemudian sebut ahli bait, keluarga Nabi, kemudian disebut para sahabat. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab syarat untuk kita, Allah Ta'ala terima kita dalam kehidupan kita, dalam amalan agama kita, kita mesti cinta kepada 3 jenis orang ni, tuan-tuan. Tanda iman kita sempurna. Nama bagi tu, tanda iman kita sempurna adalah kita cinta kepada Nabi, cinta kepada ahli keluarga Nabi, dan cinta kepada sahabat Nabi. Tiga orang ni kita kena cinta. Kalau salah satu dia tak cinta, tuan-tuan, maka iman dia rosak, iman dia tak sempurna. Dia cinta Nabi, cinta ahli keluarga Nabi, tapi dia tak cinta para sahabat. Siapa, tuan-tuan? Syiah. Syiah dia mengkafirkan sahabat. Takfir. Mereka mengkafirkan sahabat. Bahkan mereka menganggap sahabat ni tak ada. Itu orang Syiah. Syiah. Dan mereka menganggap sahabat yang sebenar adalah 8 orang saja. Kita kata sahabat ni ada 124,000. Sahabat siapa, tuan-tuan? Sahabat orang yang beriman dengan Nabi, orang yang hidup di zaman Nabi, orang yang bersuhbah dengan Nabi, orang yang melihat wajah Nabi, orang yang mati beriman dalam keadaan beriman dengan
beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kira sahabat. Dan title sahabat ni paling tinggi kedudukan mereka. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut banyak ciri-ciri sahabat. Was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala ceritakan ciri-ciri sahabat. Allah Ta'ala ceritakan sifat-sifat yang ada pada diri sahabat. Tapi Syiah ni dia tak beriman dengan sahabat. Dia tak cinta sahabat. Jadi iman dia sempurna ke tak sempurna, tuan? Iman dia tak sempurna. Sebab tu kenapa Musa pengarang dia tulis tu, tuan-tuan, sebab ada orang yang mengkafirkan sahabat, ada orang yang tak cinta sahabat. Dia tak cinta sahabat. Padahal sahabat dengan tabi'in, tuan-tuan, tabi'in ni siapa, tuan-tuan? Tabi'in ni adalah orang yang dia bersama dengan sahabat tapi dia tak pernah tengok Nabi. Itu tabi'in. Sahabat beriman dengan Nabi, tengok wajah Nabi, bersobah dengan Nabi, hidup dengan sezaman dengan Nabi, dan melihat wajah Nabi, dan mati pun beriman dengan Nabi. Itu sahabat. Tabi'in adalah orang yang tak pernah melihat Nabi, orang yang tak sezaman dengan Nabi. Itu je beza dia. Tapi dia hidup dengan zaman sahabat. Kalau kata orang Islam, kan di negara tu jauh, dan ada yang duduk sezaman dengan Nabi tapi tak pernah nampak wajah Nabi. Adakah kita kira sahabat ataupun tabi'in? Okey. Ni cerita di zaman dengan Nabi lah. Sezaman. Okey. Untuk soalan tuan tadi, dia ada seorang tabi'in, nama dia adalah Uwais Al-Qarni. Pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ni, tuan-tuan, dia duduk jauh dengan Nabi. Dia sezaman dengan Nabi. Tapi dia tak pernah tengok wajah Nabi, tak pernah sobah dengan Nabi, tak pernah berdamping dengan Nabi. Tapi dia beriman dengan Nabi, dia sezaman dengan Nabi, tapi kita tak golongkan dia daripada sahabat. Itu Uwais Al-Qarni tadi. Tapi Nabi kenal dia. Sehingga kan dalam kisah tu, tuan-tuan, Nabi beritahu kepada Umar, wahai Umar, kau pergi satu kampung sekian, ada orang nama dia Uwais Al-Qarni. Kalau kau jumpa dia, kau minta ampun daripada dia, minta doa daripada dia. Umar dengar pelik lah, tuan-tuan. Umar siapa? Umar orang yang berdamping dengan Nabi. Siapa Umar? Nabi SAW beritahu, kalau ada Nabi selepas daripada aku, Umar yang layak jadi Nabi. Tapi bila Umar dengar, siapa Uwais Al-Qarni ni, tuan-tuan? Dia tanya Nabi, kenapa Nabi suruh aku jumpa Uwais Al-Qarni? Apa amalan dia? Itu sahabat. Bila ada satu benda yang dia menakjubkan, maka dia akan selidik apa amalan-amalan yang menyebabkan Nabi SAW sebut nama dia. Jadi antara amalan Uwais Al-Qarni ni, tuan-tuan, adalah dia jaga orang tua dia kat rumah, berbakti kepada orang tua, jaga mak dia yang sakit dan sebagainya. Dia korbankan, dia nak pergi Madinah, nak tengok wajah Nabi, nak bersohbah dengan Nabi, nak belajar ilmu dengan Nabi, nak sentiasa berdamping macam sahabat Nabi SAW. Tapi dia jauh dengan Nabi sebab dia terpaksa jaga mak ayah dia. Sebab tu berbakti dengan orang tua ni adalah satu kelebihan, satu anugerah yang Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Berbakti dengan orang tua ni, berbakti dengan mak ayah, sampailah orang tua dia tu meninggal, dia berbakti. Jadi dengan sebab dia berbakti kepada mak ayah dia, berbakti kepada orang tua dia, Allah Ta'ala kirim salam, Nabi SAW kirim salam kepada Uwais Al-Qarni ni, tuan-tuan. Sehingga kan Nabi minta suruh Umar ni
minta doa daripada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni ulama tak letakkan dia dalam sahabat. Jadi sebab tu dalam khazanatul hadis ni tuan-tuan, untuk menjaga ketelitian hadis ni, kita kena tahu siapakah sahabat, siapakah tabi'in. Supaya hadis tu dia tak terputus. Sebab orang sahabat ni title dia siddiq, orang yang bercakap benar. Semua sahabat orang yang cakap benar. Dia tak ada sahabat yang berbohong. Semua sahabat dia tak ada yang menipu, tak ada yang pecah amanah, tak ada. 124,000 sahabat radhiyallahu anhu semuanya adalah saduq. Kalau dalam ilmu hadisnya semuanya adalah bercakap benar, tidak berdusta, bahkan mereka amanah, bahkan semua mereka menjaga takwa mereka kepada Allah Ta'ala, tidak melakukan perkara-perkara yang dilanggar, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sahabat. Sebab tu sahabat title tinggi tuan-tuan. Title sahabat dengan tabi'in ni tuan-tuan, pernah sekali tak silap saya, tabi'in ada seorang tu nama dia Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Hasan Al-Basri ni adalah satu ulama yang besar di zaman tabi'in. Kira ulama yang hebat lah. Dia kata, aku dengan sahabat ni tuan-tuan, dia cakap dengan umum, dia kata, saya dengan sahabat memang tak layak saya ni bersama dengan sahabat. Padahal tabi'in dengan sahabat ni sama. Cuma beza dia apa tuan-tuan? Sahabat tengok Nabi, tabi'in tak pernah tengok Nabi. Tapi dia kata, antara aku dengan sahabat adalah aku ni ibarat debu-debu yang ada pada tapak kaki kuda sahabat Nabi SAW. Aku ni adalah debu-debu saja. Padahal itu ulama yang besar, ulama yang keluarkan fatwa, ulama yang fiqh, ulama yang takwa dan sebagainya. Dia bercakap apa? Aku dengan sahabat yang paling rendah di kalangan sahabat adalah aku ni ibarat debu-debu yang melekat pada tapak kaki kuda saja, tuan-tuan. Bukan tapak kaki sahabat, tapak kaki kuda sahabat dia, tuan-tuan. Lagi kita dengan sahabat siapa lagi, tuan-tuan? Kita dah dengan Nabi pun jauh, dengan sahabat pun jauh. 1400 tahun dah kita dah jauh dah, tuan-tuan. Ini bukan lagi debu-debu dah. Besar apa pun kita, besar Zahra pun kita tak ada dah. Kita nak samakan dengan sahabat, tuan-tuan. Sebab tu sahabat level tinggi. Allah Ta'ala istiharkan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah Ta'ala redha dengan sahabat, sahabat pun redha dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita tak boleh nak terbayangkan kenapa ada orang tak suka sahabat. Kenapa ada golongan yang mentakfirkan sahabat. Golongan yang tak mengkafirkan Sayyidina Umar, mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Mencela sahabat, menghina sahabat, menghina semua sahabat-sahabat Nabi. Kita kalaulah sahabat melakukan benda yang kadang-kadang, kalau kita tahu, biasalah sahabat pun manusia, tapi kita daripada sudut pandang kita, walaupun apa yang dibuat oleh sahabat ni bertentangan dengan kita, bertentangan dengan kebaikan dan sebagainya, tapi kita kena level dia tu tinggi. Kita tak boleh nak menghukum sahabat. Itu je. Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kalau kita tengok ada peperangan yang berlaku di antara sahabat dan sahabat bergaduh. Tercetusnya peperangan Siffin. Peperangan Siffin ni peperangan Jamal. Peperangan Jamal ni adalah peperangan yang berlaku di antara isteri Nabi dan juga Sayyidina Ali berperang. Dan juga di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman ni dikepung selama berbulan-bulan. Semuanya kisah itu kalau kita belajar dalam sejarah, belajar dalam kisah-kisah sahabat. Tapi walau macam mana pun keadaan mereka, tuan-tuan, kita tak boleh menghukum sahabat. Kenapa dia macam ni? Kenapa Sayyidina Aisyah macam ni? Kenapa Aisyah gaduh dengan berperang dengan Ali? Kita tak boleh nak menghukum keburukan sahabat. Sahabat level dia tinggi.
Dia sebenarnya ada kisah-kisah yang berlaku. Sebenarnya sahabat ni dia baik. Dia tak ada mereka tak buat jahat dan sebagainya, sebab mungkin ada salah faham, selisih faham dan sebagainya menyebabkan mereka berperang dan sebagainya. Kalau kita belajar sirah betul-betul, sebab kenapa mereka berperang, sebab kenapa mereka bergaduh dan sebagainya. Ada cerita, tapi saya tak nak ceritakan sebab dia akan jadi panjang. Selepas daripada kewafatan Sayyidina Osman ni dibunuh. Tiga tuan-tuan, kalau kita belajar sejarah, kita ada 4 khalifah. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Yang 4 ni tuan-tuan, antara 4 ni yang mati dibunuh 3 tuan-tuan. Umar, Osman, Ali. Sayyidina Abu Bakar tak dibunuh. Umar ditikam dari belakang. Ditikam dari belakang. Masa tu dia imam subuh. Jadi ada, tak silap saya, Abu Lu'lu'ah. Dia tikam daripada belakang. Kemudian asbab daripada tikaman tu, Sayyidina Umar mati. Selepas dalam seminggu, dalam berapa minggu tu, Sayyidina Umar meninggal, wafat. Kemudian Sayyidina Osman ni cerita dia dikepung oleh orang-orang Islam masa tu dan orang-orang luar. Masa tu Islam dah dibuka oleh Sayyidina Umar. Ramai orang masuk Islam. Jadi bila ramai orang masuk Islam masa tu, ada berlakunya ke perselisihan dan sebagainya, yang menyebabkan Sayyidina Osman ini dikurung, dikepung, tuan-tuan. Contoh macam kita ni, sultan kita dikepung, pemberontakan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Dan semasa dikepung tu tuan-tuan, ada orang dapat masuk dan bunuh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Ali diracun. Semuanya kalau kita tengok 4 khalifah ni, semuanya mati dalam keadaan seksa. Sayyidina Abu Bakar je tak. Sebab tu ulama bagi tahu tuan-tuan, sistem khalifah yang sebenarnya Sayyidina Abu Bakar je. Sayyidina Umar ni adalah berlakunya perpecahan di antara khalifah sampai sekarang. Sebab tu kita tengok tak ada yang bersatu hati sampai sekarang lah. Saya tak nak sebut berkenaan pemerintahan ni khalifah sampai sekarang. Termasuklah sebelum British datang, kita berpecah. Sultan adik bunuh abang, abang bunuh. Sama juga dalam pemerintahan Melayu pun sama juga. Sultan Melaka, semua berlaku kerosakan. Sebab tu ulama beritahu bermulanya perpecahan dari segi sistem khalifah ni adalah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila pecah sistem khalifah tu, dia tak boleh nak digabungkan balik. Contoh cawan kaca, bila kita pecah, bila kita gabungkan balik, dia tak boleh. Dia akan nampak pecah tu, retak tu. Dia tak akan jadi perfect macam cawan yang sebelum pecah. Macam itulah tuan-tuan. Jadi kita tak heran kenapa kat mana-mana pun berlaku kekeliruan, perpecahan berlaku di dalam sistem pemerintahan khalifah dan sebagainya. Sebab zaman sahabat pun dah berlaku dah benda tu. 1400 tahun dah, 1300 tahun dah perpecahan tu berlaku sampai sekarang. Dan ianya tak boleh nak disatukan. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan sistem pemerintahan yang dibuat daripada zaman sahabat. Sayyidina Osman, Sayyidina Ali pun dibunuh. Kemudian berikutnya sama Khalifah Umar Abdul Aziz, kemudian Umayyah, kita ada Abbasiyah, Abbasiyah, Muawiyah. Abbasiyah lepas tu, mula-mula Umayyah, Muawiyah, kemudian Abbasiyah, dan yang terakhir yang sebelum sekarang ni yang kita jalankan ni, kita tak pakai sistem khalifah. Kita pakai sistem British, sistem yang orang kafir punya sistem. Dulu kita satu je.
kerajaan Osmaniyah yang ditumbangkan 1924 kan, oleh Kamal Mustafa Kamal. Mustafa Kamal. Masa tu dah tak ada dah sistem khalifah. Dah 100 tahun dah. Semuanya pakai sistem pilihan raya ataupun kita kata sistem, ada yang guna sistem republik, ada yang guna sistem demokrasi. Sampai sekarang berlaku. Sebab tu kita nak pergi mana-mana kena visa, kena pasport. Dulu tak ada masalah, nak pergi mana boleh. Nak pergi mana-mana boleh, masuk je. Sekarang ni kita guna pasport. Di mana kita guna pasport, guna visa. Mungkin akan datang ni sebelum berlakunya turunnya Dajjal, yang mana Nabi Isa AS dan Imam Mahdi akan bunuh Dajjal. Masa tu kita akan pakai sistem khalifah satu hari nanti. Imam Mahdi dan juga Isa, Nabi Isa AS. Nabi Isa AS pun diturunkan bukan dilantik menjadi Nabi, bahkan dia turun pun menjadi umat Nabi, sama macam kita. Umat Nabi, dia tak ada Nabi dah lepas tu. Nabi Isa AS turun dia ke bumi, maka ia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu kita akan guna sistem khalifah. Tak adalah sistem macam sekarang ni. Sekarang ni ada hamba. Tak ada. Hamba. Kita tak ada hamba dekat sekarang ni, tak ada hamba. Dia zaman hamba ni zaman khalifah. Tapi akan datang ada hamba. Hamba-hamba daripada tawanan-tawanan orang kafir, tentera kafir. Pernah ustaz saya mengajar, dia mengajar pak hamba. Seorang pelajar saya tanya, pelajar kawan saya lah tanya, ustaz, kenapa kita belajar pak hamba ni sedangkan dekat Malaysia, dekat satu dunia tak ada belajar pak hamba? Lebih baik kami tak belajar pak hamba ni kan. Jadi ustaz saya pun beritahu satu hari nanti ada sistem hamba. Jadi kamu belajar je, jangan tak belajar. Ada nanti satu hari nanti. Mungkin tak zaman kamu, zaman anak-anak kamu nanti semua akan sempat dengan zaman hamba. Masa tu pakai khalifah. Kita bila berperang dengan orang kafir, maka orang kafir, perempuan-perempuan, anak-anak daripada tentera kafir semua ni akan jadi hamba pada orang Islam. Masa tu lah. Jadi kita belajar juga pak hamba. Dia ada banyak, ada umul walad, ada amal mukatab, ada macam-macam pak hamba ni tuan-tuan. Kita akan masuk. Semuanya itu sebenarnya dalam kitab fiqh lah. Yang kita baca ni adalah kitab ilmu berkenaan ilmu tasawuf. Ini masa tuan. Jadi dia tak habis lagi. Tapi nanti kita berhenti sampai situ lah. Tak habis lagi sebenarnya. Tapi bahasan panjang lah berkenaan dengan ahli keluarga Nabi, tambah sekali Nabi, ahli keluarga Nabi, para sahabat Nabi dan juga pengikut-pengikut Nabi. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Tanda ketidaksempurnaan iman seseorang itu adalah bila dia tidak cinta kepada salah satu daripada golongan-golongan yang kita sebutkan tadi. Tanda iman dia tak sempurna adalah bila dia tidak cinta kepada salah seorang daripada sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang Islam, kita kena cinta kepada Nabi, cinta kepada ahli keluarga Nabi, ahlul bait, semua keluarga-keluarga Nabi kita kena cinta. Aisyah, siapa isteri Nabi? Aisyah, Hafsah, Khadijah, ada 11 orang isteri Nabi, anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi. Cucu Nabi pun orang bunuh tuan-tuan. Hasan Hussein tuan-tuan, cucu Nabi pun orang bunuh. Benar?
Kita tak boleh bayangkan masa tu zaman tu lah tuan-tuan. Cucu Nabi pun orang bunuh. Kalau kita macam mana? Cucu ulama pun kita, cucu Tok Kanali pun orang bunuh. Contohlah kita. Ada orang bunuh cucu Tok Kanali? Ada. Siapa ulama faham? Ada ulama terkenal faham? Mak Kilau. Cucu Mak Kilau pun orang bunuh. Contohlah. Tapi itulah manusia. Dia mesti ada khilaf yang menyebabkan kenapa dia bunuh dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada bulan depan, insyaAllah. Bulan depan minggu bulan yang depan, minggu pertama bulan pertama pada bulan depan, insyaAllah. 5 hari bulan. 5 bulan 2. 5. InsyaAllah saya ada, insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya sudahi majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sayyidina al-insan lafi usilla allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.